Di tengah-tengah kepesatan Kota Raya Dubai, sekumpulan rakyat Malaysia tetap teguh membawa nilai murni tanah air ke Bumi Emirah Arab Bersatu itu. Setiap kali tibanya Ramadan, mereka mengambil inisiatif sendiri untuk mengedarkan pek makanan berbuka puasa kepada golongan kurang berkemampuan di sana. Kisahnya kami paparkan dalam Potret Inspirasi. Lebih menyentuh hati rakyat Malaysia yang menetap di sana, Ahmad Faizal Abu Bakar berkata, projek amal ini digerakkan sepenuhnya menggunakan duit poket sendiri sebagai tanda syukur dan perkongsian rezeki. Menurutnya lagi, usaha ini dijalankan setiap kali bulan Ramadan saban tahun sejak 2010. Kita akan teruskan perjuangan kita memberi makanan kepada orang-orang untuk berbuka puasa insya-Allah setiap hari dalam sekitar 450 hingga 500 paket setiap hari. Kelihatan barisan pekerja beratur panjang dengan penuh tertib untuk menerima sumbangan yang disediakan. Menurut Faizal, walaupun situasi konflik yang melanda Asia Barat, dia dan keluarga tetap tidak putus asa menjalankan misi mulia ini. Dengan keadaan sekarang peperangan yang sedang berlaku, alhamdulillah kita tetap memberi makanan untuk semua pekerja-pekerja labor ini. Dan kita masih dalam selamat insya-Allah, dan kita tidak akan berhenti walaupun sehari sekalipun insya-Allah. Usaha tulus ini bukan sekadar memberi makan, malah menjadi contoh teladan yang baik dalam mempamerkan identiti rakyat Malaysia yang pemurah. Kisah ini membuktikan jarak ribuan batu bukan penghalang untuk terus berbakti dan menyebarkan kebaikan kepada sesama insan.